Ini bukan sekadar audio berlalu. Ini suara jalanan cerita aku dan kamu. Borak Kacip by Havoc. Afro Apple dalam tekan play. Kita mula sekarang. Okay, selamat datang semua korang dalam program Podcast Borak. So Borak Kacip. Ini simpan rahsia jadi cerita. So saya host korang Afro dan kita siaran langsung dekat Havoc Food Festival 80.0 Dataran Sentro Seremban 2. So untuk kali ni kita punya tetamu adalah seorang influencer dan kita akan korek rahsia daripada dia. Tapi sebelum tu, Afro takkan biarkan Afro kena kecam seorang lah. So Afro nak tambah lagi orang untuk dikecam. So kali ni kita ada 3 host untuk start Seremban ni. So kita tampilkan 2 host kita, Talam dan Apple. Afro in the house. Mic panas, minda tajam, Apple Talam. Semua dah sedia angkat senjata kata. Borak Kacip, bukan borak kosong. Cakap berlapik, sorry kita terus potong. Real talk naik, fake talk tumbang. Afro dari Havoc, Apple Talam gegarkan gelanggang. Dari lorong ke meja bicara, Apple buka topik. Talam bakar suasana, apa orang bisik. Kita suarakan semua topik penas. Tak guna gula yang tak tahan panas. Baik mundur dulu, nada keras tapi mesin padu. Borak bukan nak cari sensasi. Apple Talam reality kita kuat. Assalamualaikum semua. Okey, kita nak bagi tahu pada anda semua yang tengah tengok live, jangan lupa untuk anda tap screen, share dahulu live Borak Kacip. Betul. Sekarang korang dah ready belum nak kena kecam ni? Sebab kita orang tengok dah 3 minggu, kan 3 episod dah. Kau kena kecam seorang-seorang. Jadi kita nak buat jemaah. Tapi kali ni So, biar macam- kita kena kecam beramai-ramai ya. Okey. So ready lah? Ready? So, Ready, macam insyaAllah. Dah bagi tahu lah nak bini semua. Okey. Dah. Dah ready Ya, aku dah buat announcement kat surau dah. Announcement? Tolong Kenapa tengok pula? malam ni Borak Kacip, tolong kecam kami. Oh, minta? Minta. Oh, dahsyat. Tapi apa-apa pun kepada anda semua yang tengah menonton Borak Kacip di YouTube. Betul. Kalau boleh subscribe channel kami dan juga kalau boleh tinggalkan komen-komen anda. Dan nak tanya orang kata siapa artis jemputan kita lepas ni. Benar. Apa yang perlu kami perbaiki. Betul. Kan? Alright. Jadi, Right. biasa-biasa Bol. Baik. Afro, siapa malam ni kita punya guest? Siapa ni? Dengar cerita dia ada booth lah juga kat sini. Dia seorang vendor juga. Oh, vendor tapi juga? dia influencer. Wow. Dia sekarang dia nak influencer ke dia nak berniaga? Tak tahu lah. Dia semua nak. Semua nak? Baik, Lepas tu baik. dia bawa air dalam tin lah apalah. Ui, macam tahu ni, macam tahu dia ni. Macam tahu Siapa ni, yang macam kau tahu. Ni. Ha? Sebab time ni lah Borak Kacip kita nak serongkar rahsia dia. Baik. Jadi kita betul tak nak buang masa dalam. Alright. So, kita buang masa. Kita tengah buang masa. Kita buat masa ni. Kita buang Jadi masa. ayah dia tanpa melengahkan Okey, masa. Tanpa Okey. melengahkan masa. Jadi jom kita nak jemput kita punya guest untuk minggu ini. Ya. Jadi kita bawakan berikan tepukan gemuruh untuk Pablo Faka. Ha? Asal-asal. Lagu saya pula. Apa saya apik? Situ boleh, situ. Okey. Masuk. Alright. Tepuklah sikit kawan-kawan. Tepuklah sikit. Ya. Handsome orangnya Lam ya. Hei. Ya Allah. Dulu aku tinggi macam ni lah. Orang makin lama makin tinggi, mana makin pendek. Tak, makin tua dia makin kentut. Oh ya ke? Kau makin rendah? Makin rendah. Makin pendek ni contoh. Ha. Tongkong ajar Alright, macam biasa Lam. Okey. Hari ni tetamu jemputan kita Afro adalah Pablo Faka kan. Jadi untuk orang kata segmen yang pertama ni kita nak kenal lebih dalam lah. Okey. Mengenai Pablo Faka sendiri kan. Dalam Borak Kacip ni kita ada dalam 3 segmen. Ya, kita ada 3 segmen. Segmen yang pertama Permulaan ni orang kata dia punya stres lah kehidupan dia. kita nak cerita pasal stres dahulu. Ya. Lepas tu kita struggle dan lepas tu kita relief. Ya, insyaAllah. Alright. Jadi Pablo dah sedia dikacipkan? Alhamdulillah sedia. Alright. Okey. Baik, Kau tarik mic tu ke depan sikit. Okey, senang. Baik. Bagi pandai. selesa. Alright. Jadi macam biasa dalam, kita Okey. nak kenal lebih dalam Pablo Faka ni siapa kan Ya, dia kan? dia bukan apa. Yang kita kenal, Ya. kan, macam aku sendirilah. Aku hanya kenal dia
Lepas tu buka TikTok dulu kan. Buka IG. Ah. Dia dah ada dah dengan wife dia Afiqah tu. Oh, Dah sweet-sweet. Dalam kereta. Dalam kereta. dalam kereta. Dalam kereta. Kau ni yang benda-benda dalam kereta kau tengok kan? Memang dalam kereta je waktu tu. Waktu tu konten tu. Dalam kereta je. Tapi Alright. bukan buat benda bukan tau. Okay. Buat review. Alright. Okay. Alright, tapi sebelum awak masuk kau masuk ke dalam dunia review Ya. TikTok ni. Okay. Sebenarnya Pablo ni sebelum ke dunia tu apa yang awak buat? Siapa nama kau sebenarnya? Siapa nama Pablo? Kenapa nama kau nak sebenar? pakai nama Pablo? Okay, nama sebenar saya boleh bagi tahu ke? Boleh je. boleh. Mungkin ramai nak tahu. Nama sebenar saya ramai terkejut lah sebenarnya. Okay. Oh, dah terkejut dah tu. Dah terkejut tak? Belum. Belum. Oh, belum. Okey, Awal belum. sangat tu. Okay, Okey. nama sebenar saya Muhammad Fakhruddin. Fakrul Din. Fakhruddin. Oh. Kenapa tak bubuh Mesti- nama Pok Din je? Mesti dulu dia ni gangster sebab dapat nama Pablo kan. Ah, Lalu Pablo tu gangster. betul. Pablo tu atas dia sebab saya kan minat rap. Minat Saya dia? Ada rap. ke orang Serius rap? ah? Minat. Ada ke orang rap nama Pablo? Bukan, dia bukan minat rap nama Pablo. Dalam lirik tu ada nama mereka tak kenal Pablo tapi mereka kenal Picasso. Mereka Oh, berkobar-kobar nak jadi macam Escobar. Kenapa tak pakai nama Lizzo tak silap. Oh, kenapa tak pakai nama Escobar? Nama Escobar tu bahaya. Kan aku Oh, takut kau dia kena ada. tangkap pula Takut Escobar tu kalau saya guna terlampau famous kat Malaysia nanti. Okay. Alright. So betul, maksud dia betul, kau pakai betul. nama Pablo Alright. So okay, kita tak nak cerita pasal Pablo. Tapi nak kita tanya juga, Pablo tu berapa lama lekat nama tu? Lama. Daripada umur berapa? Daripada umur 20 macam tu lah. Okey. Since saya dah masuk dalam TikTok. Right, permulaannya. Okay, kita tak nak cerita pasal Pablo. Kita cerita nak pasal kenal. Pakar. Apa dia? Kita cerita pasal Pakar. Pakar. Fakrul. Fakrul tadi. Ataupun Din. Ya. Ataupun Din. apa? Din. Kita Kita Din nak tahu lah. pasal Din ni. Okay, kita nak tahu mungkin ada yang kenal kau. Kenal. Tapi dia tak tahu. Kau ni asal mana? Saya asal daripada Banting, Selangor. Banting Selangor. Saya orang dekat kampung je. je sebenarnya. Orang Okey. kampung Jenjarum, orang Jawa. 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 Boleh cakap Jawa ke? Boleh. Cuba Jawa. Was mangan. Wes Wangan orang. Wes. Wes. Wes yang ada kena-mengena dengan Google Map tu. Bukan. Itu lain. Itu tak. lapangan direction. Okey. Siji, roro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo, sepuluh. Yang last tu macam carut dah tu. Bukan. Bukan. Sepuluh. Oh, 10. Tapi tu semua kita tahu kan. 1, 2, 3 kan. Yang kita orang tak tahu. Yang tak tahu? Ah. Wahidun Isnani tahu. Itu bukan Jawa. Itu apa? Itu bahasa macam dia. Arab. Sebaik tahu. Itu bahasa Arab. Pandai, Kita Afro try. pandai. Kita try. Afro pandai. Wah. Okey, Bijak, kau bijak. berasal daripada Banting. Kau budak Banting. Budak Banting. Alright, okey. Jadi kau dulu waktu sekolah kau ni macam mana orang ni? Oi, saya kat Kau sekolah. best student ke? Kau budak panjat pagar ke? Mesti dia ni yang budak pakai seluar ketatnya. bukan. Rambut panjang. Lepas tu Lagi acak-acak tu cikgu handsome, disiplin. acak-acak handsome. Saya memang dari dulu tak minat skinny tau. Okey, Dulu sekarang oh, sekolah saya pakai seluar bootcut. Oh, yang kembang bawah tu. Sini kecil, bawah kembang. Adalah juga tu skinny kat atas. Itu kat lutut je. Dia kalau Tadi kata skinny tak tu ada. dia daripada atas sampai bawah ketat. Oh. Yang tak boleh masuk botol punya tu. Memang tak masuk langsung, tak muat. Oh tak muat. Okey, jenis alright. bokat, So, kau sekolah kat mana? Saya sekolah dekat SMK Banting Baik. dan saya merupakan pelajar terbaik ke sekolah tu. Tapi betul. Terima kasih, Dik. Ada yang depu Ada yang depu Jangan ambil duit kat abang betul. Oi, ada yang depu. Tau. Kenapa? Satu sekolah dengan dia ke? Bukan. Bukan. Okey. Oh, ada air Syed Tin tu. Patut. Okey. Alright, okey. Okey, kau sekolah. Dia Sambung balik. terbaik tu bukan daripada akademik. Okey. Saya jujur cakap saya budak yang tak pandai kat sekolah. Okey. Tapi yang terbaik tu dalam bidang co-curriculum. Okey. Apa ni pengangkap? PPSM. Itu bukan curriculum, itu koko. Itu pada beruniform. Itu unit beruniform. Okey, maksudnya Di dalam curriculum- bidang sukan. Dia kat sekolah tu atlet sukan je sebut nama Fakar semua kenal. Sampai junior pun nak ambil gambar dengan saya. Okey. Tapi betul dah- tau. Tapi betul kalau zaman sekolah kita aktif sukan, Ah. memang jadi orang kata kegilaan ramai lah Kira kan. idola lah. Dulu Betul. bukan idola tau. Dulu orang panggil budak hot. Budak hot. Dia kata ni budak hot sekolah ni. Macam tu. Kau main Ni- sukan apa? Ni saya bukan perasan tau. Ni memang betul tau. Main sukan apa Pablo? Kau main sukan apa? Snooker. Weh, saya Kalau bola- yang tinggi-tinggi bola- ni? Sekolah tak ada snooker. Kau kawan waktu sekolah pickleball. Bukan. Okey, lepas tu? Saya bola tampar boleh, bola baling, bola sepak, badminton, olahraga, lompat tinggi, lompat jauh. Wait, Yang setiap tahun saya lah olahragawan di sekolah SMK Banting. Tanya nak tanya sekolah kau tu memang ada 10 orang je semua kau sapu? Tak, Betul? ramai. Cuma saya yang paling, apa orang kata, paling
Paling Dia- penyelam apa, lah. tu apa? Okey. Paling ke depan lah. Tapi kalau nak tengok daripada figure dia pun, dia seorang yang tinggi. Ya, tinggi. Eh. Kan? Kau memang- Tapi sukan apa yang paling hot dekat Ah, sekolah waktu tu? Takkan waktu semua tu, main kira semua hot. dalam semua tu mana yang kira kau paling champion lah? Bola sepak lah. Bola sepak? Bola sepak. Oh. Sebab saya kat sekolah tu bola sepak daripada form 1, saya dah wakil daerah, wakil negeri. Oh. Sampailah saya join Akademi Mohtar Dahari. kenapa Cakap tu? tak kosong tau, Weh, adisi tau. Maksud kau dengan Arif Aiman sama ke? Tak, waktu tu dia batch lain. Okey. Waktu tu dia pun AMD dia bukan dekat yang sama stage dengan saya. Dia stage lagi tinggi. Oh, dia lagi tinggi. Maksud dia And- kau champion kat banting je lah. Dia kat banting je. Banting ah. So time tu Champion tahun sekolah je. time tu tahun berapa ingat? Oh, tak ingat dah. Aduh, Tapi entah dia ni borak ke. Tak ingat borak. Ni memang betul-betul orang kecil. Oh, dia kecil. Dia basah balik kita. Walaupun ni segmen borak kacik, saya borak ni jujur. benda betul lah. Tapi tak ingat lah, tak ingat. Potong mood lah. Tapi betul lah, betul. Betul. Kalau dekat Google kau boleh search kot, SMJ Okey. Banting, tengok search je lah nama Pablo. Nama Pablo tak ada dah tu. Waktu tu nama apa? Tengok dia Kakak. cuba untuk menipu. Cuba tu speed Okey, alright. Okey, kenapa kau tak teruskan dalam kau punya sukan? Ada cerita dia. Ada okey. Ada Ini yang cerita kami dia. nak Saya dengar. ni suka bercerita. Okey, baik. Okay, saya ni memang saya punya passion, ambition saya nak jadi seorang pemain bola sepak Baik. profesional lah. Okey. Satu hari ni saya singkatkan Okey. Saya pernah pergi ke mencari Ramli edition apa semua, audition. okey. And saya tak lepas waktu tu. And then satu hari ni saya dapat selection dekat Selangor under 19 tahun. Okey. Saya dah dapat dekat sesi pemilihan stage ketiga. Baik. Dia ada stage 1 tau. Stage 1 ni kita kena main ramai-ramai. Okey. Stage 2 dia nak buat saringan lagi. Baik. Stage ketiga ni saya dah dapat. Okey. Saya dah ambil nombor IC, ambil nama penuh, nombor telefon semua kan. Okay, and then dia kata, okay, nama yang dah terpilih ni, korang duduk kat tepi, saya akan panggil. Okey. Waktu tu peneman saya adalah ayah saya lah, setia yang Okey. memang dia support anak dia. And saya kecewa waktu tu, coach tu datang dekat situ, dia kata, okay, semua minta maaf, boleh cuba lagi. Boleh balik. Oh, tak sempat panggil lah. Tak sempat panggil. Fake hope, kena fake hope. Kena fake hope. Sedih. Memang Okey, waktu jadi- tu saya terus down and saya rasa saya ni bukan rezeki saya untuk bola sepak. Okey. Maksud dia bukan apa, kau tak ada kabel tu. Okay, dia macam ni. Time tu pakai boot harga berapa? Waktu tu boot saya Adidas lah, tapi Adidas grade C lah. Tengok selalu kalau orang terpilih ni dia orang pakai boot harga 50, 40 ringgit. Macam tu? Ya. Oh, kiranya saya ni bab brand lebih-lebih tapi tak pandai main bola pun macam tu lah. Boleh kata macam tu lah. Korang hajar dia. Tapi tak apalah, selagi tak beli kat orang kata pasar malam okey lagi. Okey, alright lah. Maksud dia tak ada rezeki lah. tapi Ada rezeki. masa zaman sekolah, lu memang fokus pada bola je ke ataupun memang setiap yang tadi yang Pablo cakap tadi kan, sukan-sukan tu semua terlibat, adakah dia sama level je ke atau memang bolanya yang ke depan? Saya bola dengan bola tampar lah yang ke depan. Tapi yang saya fokuskan bola sepak. Memang saya minat bola sepak. Okey. Position main? Saya okey ni nak cakap pasal dia position mula. lah. Okey. Dia baru nak fikir tu. Favorite. Okey. Sekejap nak tipu, sekejap nak goreng apa Right back. Okay. Saya punya favourite position dulu centre back. Okey. Lepas tu ada cikgu ni dia kata, engkau ni centre back asyik nak ke depan je kan. Sebab saya ni suka overlap ke depan. okey. Oh, okey. And then dia bagi saya right back. Sebab right back ni tugas kita memang kena lari balik. Lari balik. Kita kena backup wing. Betul. Lepas tu kat situ saya dah perform gila-gila memang dah dapat lah saya punya position yang terbaik. Okey. Kurang lagi. Dia letak saya kat midfield pula. Oh. So saya adalah playmaker lah untuk bola sepak. Alright. Sebab time tu lari tak balik-balik. Bukan. Habis tu? Sebab dia nampak saya perform sangat. Oh, Dia perform kat belah sangat. tepi tu. So Okey. dia kata macam penat lah tengok kau lari kilik ke hulu, kilik ke hilir. Dia kata Okey. kau pergi tengah-tengah, lari semua terpadang. Oh, memang jenis suka lari. Suka lari. memang suka Baik, alright. Tapi sampai Lala stop. Lalu stop dekat situ lah, dekat Selangor tu lah. Dekat selection Selangor tu memang saya terus tinggalkan bola sepak. Saya main friendly liga-liga sosial je lah. Okey. Lepas tu bukanlah kau dah tadi pelajaran kata biasa-biasa. Okey, Bukan biasa-biasa. Apa tu? Memang BODOH. Okey, okey, alright, okey. sama lah. Alright. Nampak? Sama lah. Nampak Sama kan? lah, sama. Kita sama je. Lepas tu okey, kau Sama anak-anak juga. Sama lah. sama juga. Okey. BODOH. Apa tu? Okey, alright. Okey. Okey, kenapa lepas tu kau dah habis sekolah and kau nak pergi sukan tak boleh. Macam mana kau boleh terfikir Business. untuk bisnes kau ni? Ya, ya. Ya, waktu tu saya nak juga, waktu saya dah habis sekolah tu, saya nak juga main bola.
saya nak masuk belajar. Okey. Mak saya pula, dia kata kau kalau belajar memang mak tahu kau memang tak pandai, kau orang yang BODOH. Dia cakap tau macam tu. Okey. Oh. Kau dah tahulah saya punya result ni memang ada fail lah, ada fail. Oh. Tapi SPM tak fail Oh, okey. Maksud dia walaupun lah. SPM saya tak ada A tapi tak ada fail. Alhamdulillah. maksud dia sijil tak kosong lah. Tak kosong lah. Lepas tu dia kata, waktu tu dia dah dapat tender kantin tau. Baik. Mak saya ni orang business kantin. Okey. So dia kata, apa kata kau kerja dengan mak, ambil pengalaman dengan mak, berniaga. Okey. Alright, Bol. Pablo, tapi sebelum tu nak tanya jugalah. Pablo berapa orang adik-beradik sebenarnya? Saya 4 orang adik-beradik, saya anak yang ketiga. 2 lelaki, 2 perempuan. Oh, awak nombor ketiga. Saya nombor 3 lah. Yang keempat tu perempuan ke lelaki? Lelaki. Aduh. Aduh. Yang sulung? Yang sebelum perempuan. Dah berumah kahwin? tangga? Dah kahwin dah. Dah lah. Okay. Alright, jadi Bol, macam biasa kita break dulu. Baik. Sekejap lagi kita nak bertanya dia ke arah bisnes dia. Ya, betul. Dah tahu Jadi, dah. ha? Budak sekolah. Betul. Budak sukan. Maknanya dia budak sukan lah masa sekolah. Oh. Walaupun pelajaran dia tumbang ambing, tapi sukan dia jaga. Sukan dia jaga. Tapi apa-apa pun kepada anda semua yang Yep. tengah menonton Borak Kacip, kita berehat seketika. Kita akan jumpa selepas ini di Borak. Baik. Yeah. Kita jumpa sebentar saja lagi. Baik. Afro punta lang tekan play, kita mulai sekarang. Afro punta lang tekan play, kita mulai sekarang. Kita kembali lagi di Borak. Yeah. Sini tempat rahsia. Jadi Cerita. Ini tempat rahsia jadi cerita. Ya. Nampak dia kita dah bongkar tadi rahsia daripada Pablo. Kalau sebelum ni yang anda kenal, anda tengok dia handsome je, bergaya je Tapi dengan tapi orang yang rumah dia benda kan. benda tu kita boleh jadikan satu apa orang kata contoh kepada adik-adik kita yang kat Okey, luar betul. sana, sebab kadang-kadang mungkin akademik kita kurang tapi sukan kita padu. Ah. Cari benda yang kita suka lah. Ya. Betul, Tapi betul. apa pun Ah. kalau boleh lah kita pesan fokus dulu pada pendidikan tu lah. Kalau agak tak boleh baru kita cari apa yang Seloknya balance lah. balance lah. Balance Alright, lah. contoh. Kena stabilkan. Betul. Ya, ya. Kita kena stabilkan. Jadi kalau kita tengok Pablo lah kan. Okey, dia dah betul terang tadi dia dah cakap dia pendidikan habis. Bukan tengah-tengah lah BODOH tu tadi kan. Lepas tu dia cuba dah pergi sukan tapi rezeki tak ada. Tapi dia tak boleh stop dekat situ. Jadi dia kata lepas sekolah kau terus sambung untuk bekerja dengan mak kau untuk belajar berniaga. Okey, boleh kau ceritakan daripada segi struggle-nya waktu mula-mula. Tapi inilah nak potong sikit. Apa dia? Okey, apa dia? Nak tanya lah. Macam mana boleh jumpanya wife tu? Jumpa wife tu dekat TikTok lah. Waktu tu PKP. Okey. Kat TikTok DM je lah. DM lah. DM. Okey, kau Siapa siapa try dia? siapa? Kau DM dia Okey. dulu. Mestilah dia. Dia try. Okey, alright, okey. Saya. Okey. Saya yang cari dia lah. Alright, okey. Kau apa yang menyebabkan yang kau cari dia ke sebab dia punya kau rasa weh aku nak pergi aku nak tanya okey follower kau dengan follower Afika siapa lagi? Of course lah waktu tu dia sebab dia perempuan. Okey, dia lagi banyak lah. Waktu PKP dia perempuan, kalau buat TikTok memang follower akan naik ah. Kira time tu dia tumpang lah. Tumpang famous tu. Kena tumpang. Okey, Tumpang tak famous betul sekarang. alright, okey. So adakah waktu tu adakah kau memang kata okey sebabkan dia ni famous, dia ni aku nak perlu nak berniaga, aku nak kena ada nama. Adakah kau cuba okey aku try lah. Okey tak, sebenarnya tak. Okey. Sebenarnya waktu tu saya dah single. Okey. Broker. Saya adalah seorang lelaki yang pernah disakiti lah sebenarnya. Muzik saya- sedih sikit. Muzik sedih sikit. Bagi sikit. Lagu-lagu sedih muzik sikit. Saya dulu adalah lelaki yang selalu disakiti, Baik. dicurangi. Ni kisah benar tau. Baik. And sampailah saya 3 tahun saya memilih untuk single. And waktu PKP itulah saya dah bosan. Saya download TikTok, saya scroll TikTok. Nampak pula Ika tengah buat velocity joget-joget. Okey. Oh sebab Velocity je kau suka. Velocity. Oh, time tu dah ada Velocity dah? Belum. Waktu tu belum bagi Ada, velocity dia cuba lagi. goreng kita lagi. Okey. Waktu tu belum bagi velocity lagi. Okey. Tapi zaman orang kata apa? Zaman-zaman joget-joget lah. okey. Waktu tu dekat TikTok, orang main TikTok bukan buat review tau. Joget. Betul. Baik, Awal-awal dulu kan. Awal-awal Okey, memang betul. macam tu kan. Sampailah saya kenal Ika waktu tu, saya tak boleh main TikTok dah. Okey. Sebab dia main takut saya Bigo tengok lah. video joget-joget. Oh, Lala dia tak bagi kau main. Tak bagi main. Lepas tu dah kenal tu, dah buat review tu, bagi balik lah main. Okey. Dapat job kan? Alright. Okey, jadi kau dah mulakan kau punya bisnes kan. Okey. Shake Tin tu. Oh, Okey. Shake Tin tu lama lagi, panjang lagi. Panjang lagi. kisah dia. Okey, maksud dia Tapi nak tanya dulu lah, boleh tak? Tahun bila awak Pablo start main TikTok? Cakap pasal tahun nanti dia kat saya tipu pula. okey. Kalau saya ni- ingat tak tipu. Sebab saya ni adalah seorang yang saya adalah orang yang lupa angka. Saya lahir bila pun saya lupa.
Habis nanti macam mana orang beli Shake Tin kan? Nanti nak kira-kira macam mana? Kalau kira-kira Ika. Sebab Ika bahagian pengiraan, saya jalan kerja je. Tapi dia kan tak ada kat sini. Kalau tak ada kat sini, kita ada sistem. Come on lah. Zaman sekarang kita pakai sistem. Wow. Walaupun masa sekolah BODOH, tapi sekarang dia BIJAK. Bijak. Alright. Okay, jadi boleh cerita kau punya nak menjadi seorang Pablo Fakar, menjadi owner kepada Shake Tin ni, boleh kau cerita kau punya ni? Okay, saya dulu adalah seorang pekerja kantin. Okay. Bekerja dengan mak sendiri, ambil pengalaman dengan dia. Sampailah saya ambil pengalaman dengan dia dalam beberapa tahun. Saya dapat buka kantin sendiri, kantin sekolah rendah dan kantin kilang. And then waktu tu dah nak dekat-dekat dengan PKP lah sebenarnya. Okay. So waktu PKP tu, waktu tu dah ada kereta. So waktu tu saya umur 19 tahun, saya dah ada duit yang banyak lah. Alhamdulillah. Kita bisnes ni memang duit kita banyak. Okay. Tapi yang paling penting waktu tu, korang yang bisnes sekarang ni lah, kenalah jaga cash flow. Ini yang saya nak pesan kat orang yang bisnes sekarang ni, kena jaga. Sebab waktu saya muda, saya tak kenal lagi apa tu simpan duit, apa semua. Saya dapat duit banyak, saya enjoy. Beli kereta pun waktu tu kereta Mazda 3 kot. Sekarang ada lagi duit tu? Sekarang ada lagi? Kan dia dah beli kereta tadi. Ada lagi. Dia dah beli kereta tadi. Hantar QR Roy. Sekarang kereta tu ada lagi. Sempat Waktu tu lah, waktu PKP tu saya rasa macam menyesal sebab kantin 3 tahun tak buka langsung. Simpanan memanglah ada, tapi walaupun kita ada simpanan, kita tak bekerja balik untuk seterus-seterusnya. Simpanan kita hanya sikit. Saving tu perlu lah. And then waktu tu saya dah mula menyesali dengan saya punya sikap lah. Saya memang boros, pakai baju branded apa semua. Make up kereta. Lepas tu waktu tu ada awet pula. Kena game dengan awet, kena kikis. Sedih lagi. Aduh, masuk mood sedih balik dah. Waktu tu kena kikis pula dengan awet kan. Saya berduit, saya umur masih muda lagi. So bila rasa macam kita ada awet ni, kita macam shock tau. Culture shock lah. Contohlah awet waktu tu cantik. So bila dia kata nak ni kita bagi sebab kita rasa kita wow, aku gentle, aku banyak duit. Okey, kita tanya sikit lah kan. Apa yang Pablo ingat duit yang dibazirkan kepada perempuan tu? Banyak. Salah satu lah. Paling besar. Paling besar lah. Lupa dia cakap dia lupa angka. Paling besar ada, ingat. Ingat. Dia mak main. iPhone lah. iPhone, yes. Zaman tu iPhone berapa? Waktu tu yang famous zaman iPhone apa ni? iPhone apa namanya? Colby. Bukan. Tak main lah Corby. iPhone apa yang X Max. iPhone 10, iPhone 10. iPhone X Max. Ui, banyak labu. Itu antaranya yang paling mahal. Tapi ada lagi lah sebenarnya. Betul. Macam bag, branded semua. Jadi bila dah putus tu ambil balik tak? Tak saya bukan orang macam tu. Saya putus, saya move on je lah. Move on lah. Barang-barang saya rugi lah tak ambil balik. Kan? Boleh jual balik kan. Itu kalau kau. Orang tu tengah koyak. Tengah heartbroken. Tak ada nak fikir dah tu. Punca. Alright, okay. Lam. Punca kena tinggal sebab apa? Nak kata tak handsome. Punca kena tinggal, duit saya ada. tak tahu apa sebab Zaman tu saya. bukan muka macam ni kot, muka dia lain. Dulu. Waktu tu handsome juga waktu tu banyak jerawat sikit. Dia kata. Jadi jawapan dia? Mungkin Tenten tengah dating tu jerawat dia pecah ke. Apa kau? Waktu tu pula jerawat tengah masak. Panas meletup. Aduh, kena pula kat member sebelah. Yang member sebelah pula baru je order teh tarik, baru dah kocak meletup. Tambah susu. Okey, jadi punca dia sebab apa? Punca dia saya tak tahu kenapa. Tapi saya kena curang lah dengan dia. Allah. Curang lah. Berani. Dia pergi kat Datuk kot. Mungkin Allah malam saya tak nak mungkin time tu duit dah nak habis dia tahu Mungkin. Dia nak habis. Saya tak nak buka air Mungkin tapi lah. kena curang lah. Okay. And waktu tu saya jujur walaupun saya berduit, ada kereta kan. Waktu tu saya kata, boleh cakap saya banyak duit lah. Saya tak pernah curang belakang dia. Wah. Saya memang seorang yang loyalty untuk seseorang. Wah, sweetnya. Sampailah sekarang saya tak pernah curang dengan isteri saya. Tapi memang betul lah tu. Okey. Orang kata okey kau dah mula kau punya dengan mak kau apa semua. Lepas tu okey, macam mana kau boleh mulanya nak bersama dengan Nafika ni kan, dengan wife kau kata kau mulakan dengan review. Alright. Okey, so macam mana review waktu tu? Banyak duit juga. Macam mana boleh terfikir nak buat konten tiba-tiba kat dalam kereta? Waktu tu punca yang saya betul-betul naik blow. Waktu tu kita orang prank saya punya saudara dalam kereta. Kalau yang masih ingat, dia ingat lah. Video tu memang kita
kita orang post tak sampai sehari 2 juta view. Oh, tu yang call tu ke bukan? Yang call Oh, tu. yang call tu. Oh. Sebab dia backup saya untuk buat benda jahat. Faham tak? Okey. Kiranya Ika call dia, Muaz. Malam tadi Fakar pergi rumah kau tak? Oh. Dia kata ada. Padahal Padahal saya kat rumah. okey. Dia backup lah, dia backup macam dia tanya waktu tu Fakar sebab saya dia punya cerita tu kita orang macam saya merajuk dengan Ika, Okey. kita bergaduh dengan Ika. Okey. Saya keluar. Padahal benda tu tak buat pun. Okey. Tapi dia tu backup saya. Video tu sampai ke Indonesia and Brunei tak silap, FYP dia. Oh 2 juta 2 juta. So lepas kau dah famous macam tu, dah naik, dah tu kau kekalkan kau punya konten. Ya. Lepas tu macam mana yang kau Syaitin dulu ke kahwin dulu? Kahwin dulu. Kahwin dulu. Kahwin dulu. Oh, bukan Saya kahwin dulu, lepas tu saya kantin balik dengan Ika. Okey. Ika sanggup berhenti kerja untuk join kantin dengan saya. Dan waktu tu kantin saya waktu tu biasa-biasa lagi. Kantin skor rendah lah waktu tu. Skor Okey. rendah ni kalau ambil tender tak best sebenarnya sebab murid dia sikit. Alright. Ada kantin ni yang best kena murid banyak, so kita dapatlah banyak. Oh, macam tu cara dia. Tapi time tu wife kerja apa? Waktu wife kerja admin dekat kondo. Dia salah seorang admin lah. Kalau saya respect dengan Ika ni, dia sanggup berhenti kerja untuk suami dia. Lepas Yelah. tu saya pula berkorban untuk dia. Waktu tu kantin memang penat. Waktu Okey. tu dia 100% masuk dalam kehidupan saya. Alright. Sebab dia tak pernah join kantin, tak pernah bangun pukul 5 pagi nak siapkan sarapan untuk budak. Tiba-tiba dia mengejutkan buat benda tu. Okey. And then selepas 6 bulan saya buka kantin tu, rezeki yang dia pregnant pula. Okey. Waktu pregnant pula memanglah penat kan. Okey. Penat sangat nak hadap kantin. Sampailah dia kata dia tak larat. Saya pula korbankan kantin tu sebab saya kesian tengok mental health dia. Alright. Sebab saya pula buat benda, saya tak boleh ada dia. Saya kena ada dia. Terlepas tu. Lepas tu. Lepas tu. Saya kalau buat kerja, saya kalau boleh saya tak nak ada dia. Nanti edit Masalah live ni. Masalah live ni takut dia tengok. Saya sebenarnya suka kerja tak ada dia. Lepas tu kan dengan cerita apa dia? dengan cerita time sebelum kahwin tu view memang banyak Lepas tu lepas kahwin tu dengan cerita view drop. Memang saya akui benda tu. ya? Kenapa? Sebab waktu tu kita dah busy, kita dah kahwin, dah waktu dah ada anak kot drop tu. Baik. And then waktu tu pun kita orang tak buat review sangat sebab dia macam ni tau. Sebab itulah orang kata kehidupan sebelum kahwin dan selepas kahwin ni berbeza. Okey. Sumpah saya cakap berbeza. Kiranya orang lagi suka tengok yang belum kahwin. Kau tahu orang kata haram tu lagi best. Tapi janganlah. Ni orang kata bukan saya Orang cakap. kata lah, orang kata lah. Abang gelak tu macam ya je. Tapi sebenarnya tak lah. Sebenarnya kehidupan selepas kahwin ni kita kena belajar balik daripada kosong, daripada zero. Kita belajar sikit-sikit sampailah kita kena corakkan kehidupan lepas kahwin. Okey. Tadi macam Pablo cakap tadi lah kan, orang kata orang rumah bersama dengan Pablo untuk uruskan kantin Kantin, semua. betul. Ada tak terdetik dia merungut ke, dia apa macam tak nak lah buat ni, lagi penat lah, ada tak? Ika ni dia tak nampakkan diri dia merungut, tapi saya nampak daripada gaya air mata dia. Oh. So saya yang ambil keputusan, saya cakap dengan dia, okey lah yang I rasa kita buang, keluar je lah kantin, tak payah sambung. Okey. Sebab saya dapat sambung lagi 2 tahun. Alright. Sebab kontrak kantin ni korang dia 1+1 ni kira percubaan. Okey. Kalau kita okey, kita akan sambung lagi 2 tahun. Wah. Saya pula masak sedap, servis bagus. Okey. So dia sambung lagi 2 tahun. Oh. And then saya cakap dengan dia, tak apalah yang saya I korbankan kantin ni, kita try buat bisnes lain dekat TikTok pula. Waktu tu lah puncanya saya berniaga jersey dekat TikTok Shop. Pernah main ke baju. Jual baju. Ada lagi yang jersey tu? Ha? Ada lagi jersey Sekarang tu? dah tak jual dah. Tak jual dah. Tapi yang permulaan perniagaan di TikTok itulah dia bisnes. Itulah dia. First saya buat, saya jual baju kat TikTok Shop and waktu tu memang ramai lah yang beli baju saya. Ramai. Okey. Alhamdulillah. Lepas tu mana baju tu punya bisnes? Sebab apa saya tak buat? Sebab waktu tu zaman yang orang dah buat jersey terlalu banyak and jatuhkan harga gila-gila. Memang saya tak boleh nak beat lah dengan harga orang jual. And yang paling tak boleh belah, kilang yang saya buat tu jual benda sama dengan harga yang tak masuk akal juga. Aduh. Sebab diorang kilang tau. Diorang punya MAQ dekat China lagi banyak. Diorang punya baju sehelai tuan-tuan RM1, RM2 je. Diorang jual RM20 sehelai. Mana boleh lawan? Dia memanglah TikTok Pablo Fakar dengan TikTok dia lain. View pun lain-lain. Tapi bila zaman waktu tu orang kata Lycra 280 GSM, Lycra semua orang nak baju tu. Waktu tu memang trend lah. Memang keluar pergi mana-mana pun baju Lycra. Sekarang mana dah?
Oh, betul. punca dia diorang main harga lah. Main harga lah punca dia. And then waktu tu lah terdeteknya Sheikh T. Okay, Bol. Okey, baik. Sebelum kita nak pergi kepada tapi Sheikh Tin, kita nak berhenti seketika, tapi sebelum tu kepada pengunjung-pengunjung semua, kepada anda semua, hari ni air kita Lam disponsor oleh Duo Yogurt daripada AI Boira. Betul. Alright, terima kasih dan Terima juga kasih. kejap lagi kita jumpa balik Di Borak. Kacip. Yeah. Sini tempat rahsia. Ada cerita dia. Kita jumpa sebentar saja lagi. Baik. Afro Apple dalam tekan play, kita mula sekarang. Afro Apple dalam tekan play, kita mula sekarang. Kita kembali lagi di dalam Borak Kacip. Sini tempat rahsia. Jadi cerita. Alright, bersama untuk minggu ini kita ada Pablo Fakar. Yap. Alright, ini adalah segmen kita yang terakhir. Dan juga kita nak ingatkan juga kepada subscriber kita yang kat Ya, bawah betul. sana, kalau boleh lepas ni komen-komen kat bawah tu kan. Okey. Apa yang perlu kami perbaiki. Ya. Artis mana yang kami boleh jemput lagi. Yang mana yang bagi cadangan, bagi yang cadangan. mana yang tengah tengok live sekarang Ya. ni, yang mana belum follow kita punya YouTube channel, Yap. anda boleh follow Havoc_MY. Ya. Dekat dalam tu bukan saja kita ada Borak Kacip, Betul. kita juga ada Havoc Lawak Musika. Alright. Kalau Okay. nak komen bukan-bukan pun okey. Boleh. Boleh Afro. Okey. Afro okey. Kita akan cari mana-mana komen-komen yang orang kata rare. Okey, lepas tu? kita akan cari dia, kita akan bagi hadiah mungkin. Kita minta bos bagi Kan? Boleh. Oh, dahsyat. Yang Dahsyat, rare lah, yang rare lah kita cari. yang tu kan. Aku tahu bos Mok kita tengah tengok live. Ni ada cadangan tau. Alright, okay. Tadi kita dah cerita. Segmen pertama kita kenal siapa Pablo Fakar sebelum Pablo. Ya. Lepas tu yang kedua kita dah cerita dia punya lepas sekolah dia. Betul. Sebelum dia berkecimpung untuk jadi seorang influencer. Ya, berkenal dengan orang rumah dia. Okey, tapi sekarang dia tengah naik dengan Sheikh Tin dia. You. So, okey. Boleh kau cuma kita nak dengar cerita macam mana tercetusnya Sheikh Tin. Apa cabaran yang kau lalui sampai kau nak tahap yang sekarang? Ya, yang paling utama kita nak tahu ni adalah kan. Apa dia? Macam mana kau boleh tiba-tiba Sheikh Tin? Sheikh Tin. tu. Kenapa kau tak buat kutip Tin? Oh, boleh jadi juga kan. Kutip Tin jenuh lah. Jenuh nak kumpul. Okey, tak tanya. Okey. Silakan. Terciptanya Sheikh Tin tu waktu tu saya honeymoon dengan Ika lah. Okey. Kat mana? Langkawi. Langkawi. Jadi waktu tu kita orang pergi dekat tepi pantai tu. Baik. Ada nama kedai tu kedai biru-biru. Saya sebut je lah Biru-biru. And then dia jual air yang berkonsepkan tin. Okey. Saya pula otak bisnes tau. Alright, faham. Saya just nampak benda yang unik yang saya rasa saya boleh buat. Saya boleh carry benda ni, saya akan buat. Saya akan cari sampai lubuk cacing. Okey. Itulah jiwa saya lah. Baik. Lepas tu Ika pun jenis yang support. Alright. Aku cakap dengan dia, Yang, I rasa yang kan, I pergi event-event mana-mana, I tak pernah nampak lagi orang buat benda ni. Okey. So apa kata I nak buat benda ni? Sebab waktu tu pun baju saya dah slow-slow dah. Okey. So apa kata kita cari income baru dengan berniaga kat event yang kita buat Sheikh Tin. So saya buatlah Sheikh Tin. Saya cari mana nak dapatkan tin, nak dapatkan mesin, apa jenis-jenis air. Semua saya R&D sendiri dengan Ika. Mana dapat nama Sheikh Tin tu? Sheikh Tin tu sebab dia macam kan waktu saya R&D tu, okay, kita orang letak flavor macam biasa, flavor kat bawah, air kat atas kan. And then minum. Asal rasa soda je ni. Okey. Kalau yogurt pula asal rasa susu je kat atas ni. Mana flavor dia? So kita orang kacau. Kita orang kacau. Takkan nak letak kacau tin. Tak sesuai. Tapi yang tu Okey. kacau tin. Apa pula kacau? Sebab selalunya kalau nama pelik-pelik ni orang selalu ingat. Rugi tak buat nama tu. Okey. Tapi Sheikh Tin pun not bad. Okey, lepas tapi tu- yang Sheikh Tin ni dia komersial lah. Komersial lah. Lepas tu Ika cakap, apa kata you beli mesin dia? Okey. Right. Kan ada penutup dia. And then kita seal, kita shake. So dah shake tu minum, sedapnya. Itulah namanya Sheikh Tin. Itulah. Kiranya Sheikh Tin ni kena goncang dulu baru minum. Okey. So maksud dia waktu awal-awal kau buat dia Sheikh Tin ni, siapa customer kau jual waktu tu? Jiran-jiran. Customer saya first pergi adalah event. Oh tu kau masuk event? Saya cakap tadi, saya bisnes saya memang fokus terus ke depan lah. Bukan kau mula daripada okey kau buka tepi jalan ke Tak. ataupun kau ada buka Saya kedai? terus masuk event. Okey. Saya Alright. beranikan diri masuk event and waktu tu costing nak pergi event memang agak tinggi. Okey. Sebab kita nak buat booth depan tu je dah makan dalam 3-4 ribu. Betul. Right. Memang waktu tu modal dekat 10 ke 15 ribu lah. Sebab dalam bisnes ni kita kena berani. Kita Okay. kena keluar pada comfort zone. Alright. Event mana yang first Yang join? masuk tu? Yang Saya dah lupa Sheikh Tin. event apa. Betul-betul ni memang lupa event. Tapi bukan Havoc lah dulu. Bukan Havoc. Okey. Sebab waktu tu saya rasa saya nak try Havoc ni, siapalah Sheikh Tin kat mata Havoc.
Okey. Sebab saya tahu Havoc. Saya tahu Havoc. Memang event yang siapa tak kenal Havoc. Ya, Betul. ya, ya. The largest food fest in Malaysia kot sekarang. Okay. Oh. Selain menipu kaki kipas ni. Sebab tadi kata bos tengok. Bos tengok live. Betul juga Okay. kan? Alright. So macam ni. Okay, kau dah mula dengan event yang lain. Ya, Okay, ya. kau mula. Betul. Berapa lama yang memerlukan masa sebelum kau layak? Okay, kalau nak tahu Havoc ni dulu penuh orang nak masuk. Betul. So ada yang queue nak masuk untuk nak berniaga. Berapa lama kau berniaga Shake Tin tu sebelum kau masuk Havoc? Ya. Dekat 3 bulan. And then waktu 3 bulan saya berniaga tu macam tak ada untung pun. Okay. Bukan saya salahkan event. Mungkin waktu tu saya tak branding saya punya produk ke apa ke. Okay. And then setiap perniagaan ni memang 3 bulan pertama tu normal. Struggle. Sebab itu memang struggle. Itu normal untuk kita nak dapatkan untung yang bersih tu susah. Baik. Waktu tu lah kita kena terima orang punya macam orang dah beli, Okay. orang akan review. Okay, sedap ke tak sedap. Waktu tu lah cara kita nak macam mana kita nak handle benda tu bagi sampai sempurna perfect kat mata orang. Okay. And then selepas 3 bulan tu, saya DM lah Havoc. Okay, kau DM lah bukan Havoc invite ke apa. And waktu tu yang beruntung saya, yang reply saya adalah Abang Mo. Wow. Waktu tu tak kenal lagi. Tak Okay. kenal lagi. Lepas tu dia kata saya Mo. Saya ingat lagi sampai sekarang. Chat tu masih ada sampai sekarang. Alright, okay. Saya simpan kenangan lah. Wow. Okay. Dia kata saya Mo. Lepas tu dia paskan dekat admin. Right. Mungkin waktu tu Kak Ina macam tu tak pastilah. Okay. Saya try lah cakap saya Pablo Fakar dan Afika Sana macam biasalah. Niaga dekat event Havoc, saya jual Shake Tin, saya bagi crowd-crowd yang beratur kat kedai-kedai saya. Okay. And then dapat masuk dekat Shah Alam waktu Itu tu. yang pertama. Itu the first yang saya masuk ke Shah Alam. Okay. Zaman tu berapa flavor yang ada? Zaman tu sikit lagi. Zaman tu sparkling, yogurt, susu dengan teh. 4 flavor je. 4 lah. Oh, 4 flavor. Okey, sampai sekarang dah berapa banyak event yang masuk? Ui, tak terkira. Tak terkira lah. Tapi Alhamdulillah. Tapi yang event yang paling best ni event apa? event paling best saya cakap jujur Havoc Food Festival lah. Sebab pasal kipas Malam lagi. bos tengok, bos tengok. Dia kipas lagi. Abang Mo cakap tadi dia dah keluar dah kat saya. Okay dah. Havoc Food Festival sebab apa tau? Okay. Havoc ni dia lain pada yang lain. Baik. Dia satu kelainan dan keunikan yang event lain tak buat. Okay. Ni bukan kipas tau. Mana Datuk dengar tak? Okay, Datuk ada kat depan. Ada. Okay. Dia dengar lah benda Okay. ni. Ni bukan saya kipas ke apa sebab event lain dia memerlukan artis untuk tarik crowd. Betul. Dia memerlukan penyanyi cerpen Ya, untuk- ya, Betul, untuk tarik crowd. Havoc tak ada konsert. Okay. Betul. Tak ada penyanyi, tak ada artis. Okay. Cuma ada influencer je. Ada Ada influencer. Ya, influencer pun yang nyanyi tak berapa juga. Okay. Tapi tengok orang macam mana. Alhamdulillah. Yeah. Sebab dia konsep Havoc ni lebih pada kekeluargaan. Kita kalau nak tahu Havoc ni adalah salah satu Havoc, orang kata event yang Islamic program. Betul. Ya, betul. Lepas tu malam minggu pun dia ada malam mahabah betul. Okay. Betul. Malam esok. Malam esok. Alright, Sebab jadi saya sebagai vendor jugalah sebenarnya Okay. kan. Tanyalah vendor-vendor lain pun, diorang tak nak pun konsert, diorang nak crowd. Ya. Diorang nak crowd yang bukan crowd datang semata-mata nak tengok konsert, huha-huha bukan. Okay. Diorang nak buying powers. Alright. Sebab kita event, kita costing tinggi. Takkanlah kita just orang nak datang tengok konsert balik. Dia nak orang berjalan, masuk ke row A, row B, row C, row D. Macam sekarang ni dapat penuh semua row. Alhamdulillah. Okay, dia Sebab- macam ni lah, dia macam ni. Kan dah banyak join event kan? Okay. Apa bezanya event yang ada konsert dengan event yang tak ada konsert? Dia pembeli dia mana yang lagi ramai? Dia nak cakap macam mana? Oh, confirm lah yang tak ada konsert. Jujur cakap. Jujur cakap yang tak ada konsert. Kipas lagi ke? Bukan. Bukan. Betul. Alhamdulillah, saya dah 2 tahun berniaga kat event ni, saya dah nampak dia punya flow tu macam mana. Wah. Saya seorang yang suka mengkaji, saya suka macam buat analisa. Itu yang otak dia keluar yang matematik. Ada edit nanti edit. Okay. Alright. Kau dah lalui Shake Tin ni sekarang. Okay, dah berapa lama dah Shake Tin kau? Shake masuk bulan 6 ni, dah 3 tahun. Dah 3 tahun. Dalam bulan Okey. 6 ni. Takkan nak cerita kalau kata Shake Tin daripada awal kau buka kira dah terus kau tak ada apa-apa masalah. Betul? Mesti ada kau punya cabaran. Okey. Apa yang dalam banyak-banyak event yang kau cakap dah kau dah masuk dah Havoc saja dah berapa? Sekarang dah 80.0. Betul? Kau masuk dulu berapa? Saya masuk tak ingat abang. First Shah Alam Shah Alam Dia kan dah cakap dia lupa angka. Oh, dia lupa angka Okay, lah. masa tu MC siapa? cot lagi lah. Cot lah. Bukan budak dorang tadi tu? Bukan. Bukan Okey, alright. Jadi apa paling cabaran kau dalam Shake Tin kau ni? Okay, cabaran dia bila kita punya brand ni dah naik, ada orang yang akan copy kita punya brand. Okey. Jadi Maksud copy tu dia bukan nak copy nama Shake Tin juga. Baik. Dia nak buat juga benda yang sama. okey.
Itulah cabaran dia. Tapi bagi saya, selagi kau boleh cari rezeki dengan cara macam tu, go on je. Ya. Sebab dalam bisnes ni, kita jangan tengok orang yang dah berjaya, kau nak buat juga. Okey. Kau kena tengok orang yang berjaya tu dari mana dia start. Betul. Kau kena kaji dulu. Nak buat air tin ni, okay, kau kena tahu berapa lama air dalam tin tu kena tunggu masa nak kena cair. Benda nak ada lawan R&D air. lah. R&D. Sebab kalau kau tengok, Syed Tin sekarang padu kau ada modal kau buat. Saya cakap boleh pergi je mana-mana event. Okey. Tapi kau tahan dengan tak tahan je. Sebab nak cakap pasal modal, semua orang ada modal untuk berniaga. Betul. Tapi untuk pengalaman, untuk dia punya... Sebab apa tahu? Saya ada satu puisi ayat. Kita ni, ijazah terbaik datangnya daripada jalanan, pengalaman, bercakap dan bersalaman. Betul. Sebab kita kena ada benda tu. Ini budak ada isi ya. Hoi. Siapa cakap dia BODOH? Siapa yang cakap? Aku marah lah kerja ni. Pablo Pakang, kau ni siapa? Kau ni siapa? Kau ni siapa? Dedin. So tak semestinya kalau kita ada duit, kita boleh buat bisnes. Okey, betul. So bagi saya, saingan memang ada. Okey. Orang semua akan buat benda tu. Tapi saya cakap, okay, selagi kau boleh cari rezeki buat benda tu, buat je. Okay, tu Tapi- saingan kan. Kalau dah ada saingan, macam mana nak maintainkan benda tu? Maintain, kita kena go on benda tu. Okay, macam dulu, kenapa saya tak dapat ke depan dengan Syed Tin tau? Sebab saya brandingkan diri saya. Okey. Saya tak promote Syed Tin. Saya promote saya Pablo Fakar jual Syed Tin. Sekarang ni saya buat konten semua dekat under TikTok Syed Tin Mai. Korang boleh tengok TikTok Syed Tin Mai. Okay. Nampaklah saya buat konten. Oh. So saya dah mula kedepankan brand pada saya. Wah. Okey. Sebelum ni awal-awal engkau yang ke depan. Sebelum saya Syed ke Tin depan. di belakang. Tapi bila saya ke depan, orang makin lama makin tak mengenali saya tau. Okey. Sebab orang cakap, kau konten dulu dalam kereta. Tiba-tiba orang dah tak nampak dah. Okey. Tiba-tiba kau bisnes. Kau siapa ni? Kau Ya. kenapa ni kan? So kiranya orang tu nak Syed Tin dalam kereta? Itu shit lain. Itu shit lain. Kau ni. Itu shit lain. Takkanlah asal nak beli Syed Tin nak kena minum Masuk dalam kereta. kereta. Ay, Anak payah kau ni juga. Afro. Tapi nak tanya macam Pablo Fakar lah kan. Orang kata kalau pergi ke booth Syed Tin pun kita tengok ramai pengunjung-pengunjung yang datang. Kita cerita. Ada tak jumpa pengunjung-pengunjung yang pelik-pelik? Kita nak tahu ada tak pelik yang tiba-tiba kan. Fakar nak minta Fakar yang shake kan. Tiba-tiba kita tak tahu kan. Ada. Alright. Dia waktu dekat Sabah Sarawak tu. Okey. Orang Sabah Sarawak ni dia betul-betul fans dengan dia betul-betul fanatik tau. Dia Baik. minat, dia minat. Okey, baik. So dia cakap boleh tak shake kan tapi nak buat video. Okey. Oh. Bukan dalam kereta lah. Bukanlah. Kalau dalam kereta Aku mula risau. Aku kena tanya. Kalau dalam kereta Ika dah tunggu. Pegang Tu kan. shake tu shake dekat event jugalah. Okey. So maksud dia nak buat konten Nak lah. buat konten gura-gura. Alright. Saya macam serius lah. Sebab saya pegang ni dah tak hygiene ni. Tak apa. Okey. Dia kata boleh je. Boleh je. Boleh je. Saya saya shake kan dia buat video. Okey. Bila saya shake tu terus shake lain. Okey. Saya yang tergoncang. Ingat Lain pula begini. berapa ramai orang yang macam tu? Tapi tak banyak lah. Dalam 10 tu dalam seorang dua orang je lah. Okey. Dia mungkin ada yang orang kata fanatik tau. Betul. Fanatik fans yang orang kata penggemar Syed Tin ni. Betul. Dia mesti nak buat konten. Ya. Kena pula dengan owner kedai. Lepas tu paling yang saya tak boleh belah dia boleh simpan air sayur tak minum langsung sampai sekarang. Hah? Dia beli tak minum langsung sampai sekarang. Ya. Ni saya tipu. Kau. Aku dah boleh dah tau. Dia apa tak saja nak bagi tahu kalau aku ada nombor budak tu, aku nak tanya yang dia beli tu Syed Tin bukan wine. Bukan wine tu. dia simpan lama-lama sedap. Tak, itu kalau kampung sikit bukan tuak tu. Tu bukan tua. Bukan tuak Cakap tau. dengan dia itu Syed Tin. Kau dia mengingatkan wine anggur. Lama lagi mahal ni. Okey, orang lagi cepat sedap. lama-lama jadi ya. Alright. Right. Okey, itu dia pasal Syed Tin lah. Ya. Okey, jadi kita pun dah di hujung-hujung program Ya, kita dah. tapi aku ada satu soalan lah untuk Pablo Fakar lah. Okey, ini dia. Boleh. Pablo, kita nak tanya awak lah kan. Okay. Kalau kau boleh patah balik di masa silam lah kan, apa yang kau nak pesan pada diri kau sendiri? Okay, dia Jangan sebenarnya kena fake hope banyak benda lah. Tapi yang betul-betul belajarkan saya erti hidup ni waktu saya tak dengar cakap ayah saya suruh kumpul duit. Okey. Dan saya salah pilih perempuan dalam hidup saya. Dua tu je. Dia Ika tambah ada- lagi satu. Okey. Tak jadi beli iPhone. Betul juga betul juga. Ini Tahu saya belikan Macam phone tu mana untuk mak boleh saya tau. terfikir beli iPhone beli perempuan? Sebab mak saya pun pakai Samsung. Dia tak. pakai iPhone. Kau bagi perempuan iPhone. Macam mana boleh fikir nak beli? Waktu tu lah saya rasa kalau saya boleh putar balik masa, saya tak nak benda tu. Okey. Sebab waktu saya tak saving duit, PKP saya down. Sampai
saya tak cakap lagi tadi kan. Saya bilang kita nak kena tarik. Tapi saya singkatkan lah tadi tu. Alright. Kiranya zaman PKP tu memang saya betul-betul di titik yang paling rendah. Alright. Lepas satu tahap saya cakap dengan diri saya sikit kan. Saya rasa saya tak payah hidup pun. Okey. Betul. Sebab PKP tu sebab saya adalah orang yang cerita suka berjoli, banyak duit. Tiba-tiba kita tak ada duit. Apa yang kita nak buat? Sebab kita ni hidup memang memerlukan duit. Betul. Fakta benda tu. Ya. Siapa yang cakap duit, hidup tak perlukan duit, jangan lupa saya. Ah, Jangan tipu. tak tipu. Jangan tipu. Tipu, betul. Kita buat contoh macam kat Kuching Havoc baru ni. Alhamdulillah kita tengah makan dekat kedai mamak kan. Ya. Tiba-tiba ada orang tolong bayar kan. Itu kita tak sangka lah. betul. Sebenarnya dia seorang yang pemurah juga. Ada pemurah lah. Pemurah juga. Tapi jujur cakap, waktu dalam kocek kami ada RM5 seorang je. Ya ke? Baik saya bayarkan. Ya. Kau jangan jujur sangat. Alright, apa pun. Okay, Bol. Ya, orang kata kita dah di penghujung program dah. Yep. Jadi kepada penonton-penonton semua sekali lagi kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang sponsor air kita pada malam ni. Iaitu daripada Duo Yogurt. Duo Yogurt. Terima Daripada kasih AI banyak-banyak. Boira dan juga macam biasa sebelum kita nak serahkan kita punya program ni kepada band kita. Alright, jadi kepada anda semua yang tengah tengok live, yang masih lagi belum follow kita punya media sosial, anda boleh follow TikTok, IG dan juga Facebook dan juga YouTube kami Havoc_MY. Dan juga kepada anda semua kalau boleh komen kat bawah tu, bagi cadangan, bagi idea untuk kita perbaiki lagi borak kacip kita ni kan. Kritik pun boleh. Kritik, kecam ke semua boleh. Boleh, tak ada masalah. Nak cakap afro, rambut kau macam apa, kau tembak je. Pergi rebonding. Pergi rebonding. Boleh. Alright, okay. Alright, last word daripada Pablo Bakar sebelum kita tutup. Last word. Untuk yang tengok sebab kita ni. sekarang yang tengah tengok podcast ni dan juga untuk orang-orang Seremban sebab kita sekarang berada di Seremban. Okay, last word lah untuk ni inspirasi anak muda kan. Okay. Untuk anak muda kalau sana memanglah pendidikan tu sangat penting, tapi kalau korang rasa korang dah tak lego, korang pergilah ke arah-arah bisnes pula. Buat Nabi pun pernah pesan, nak kaya kena berniaga. Betul. Kita kena ikut sunnah Nabi. Alright. So itu saja daripada saya dan teruskanlah support Syed Tin di mana Syed Tin berada. Dan supportlah event Havoc Food Festival. Baik, itu dia orang kata borak kacip kita pada minggu ini. Untuk episod kali ini bersama dengan Pablo Bakar. Alright, jadi kepada anda semua, kita akan jumpa lagi untuk episod yang seterusnya. Siapa selebriti yang kita nak kacip kan, kita nak selongkar apa tadi rahsia dia. nak korek rahsia dia, kita baru kita tahu hidup dia. Betul. Jadi kepada anda semua, stay tune untuk support Borak Kacip di Havoc. Jadi kita jumpa pada minggu hadapan dalam Borak Kacip. Ini bukan sekadar audio berlalu, ini suara jalanan cerita aku dan kamu. Borak Kacip by Havoc, Afro Apple dalam tekan play, kita mula sekarang.